Nama sebenar Ayun adalah Muhammad Khairul Effendi Muhammad Barin, berasal daripada Kelang, Selangor. So sebelum ni Ayun bermain bola sepak pada kira waktu sekolah. So waktu tu fizikal ada orang kata benda yang paling penting untuk bermain bola sepak. Waktu itulah. Maksudnya Ayun nak cakap rendah ke macam mana? Ya, rendah. Time Okay. tu agak rendah. So mungkin disebabkan fizikal tu, so Ayun berubah main takraw. Okey. Sebelum tu Ayun start main takraw as a killer. Takraw di sekolah ke Ayun? Waktu tu dekat sekolah menengah. Okey. So lepas dah tu sekolah menengah Ayun stop, and then pada tahun 2005 kalau tak silap Ayun start bermain futsal lah. And then selepas tu Ayun macam main dekat orang kata one day tournament. So asyik, orang kata bila main one day tournament tu asyik kalah. So start daripada situ Ayun orang kata macam from now Ayun nak orang kata lagi up to my level. So start daripada situlah. Individu pertama yang nampak bakat Khairul Effendi Muhammad Barin. Okay, individu pertama yang nampak Ayun adalah ex head coach dulu. Siapa futsal, coach Chu Chun Yong. So kat situ dia nampak bakat Ayun, and waktu tu dia sebagai manager dekat satu sport center, Ria Sport Arena dekat Teluk Gadung. So dekat situ dia kira ajak Ayun lah untuk join. Time tu rasanya RSA Figus kat time tu. Okey, faham. Ria Tahun tu Figus. tahun bila Ayun? Start time tu 2008. Pernah terfikir tak Ayun? Awak main futsal untuk skuad kebangsaan sehingga tahap ini pada usia yang menjangkau bakal memasuki 38 tahun ini. First memang Ayun tak expect lah benda ni, sebab selalunya kita boleh tahu event bola sepak pun bila you dah sampai satu age until 35 tu memang orang kata Mostly akan stop lah. yeah, mostly akan stop, and then you takkan ada chance untuk dapat tempat lah untuk bermain dalam event club pun susah juga. Betul. So agak terkejut juga, but itulah bila Ayun dah cecah sampai ke umur sekarang ni, and then Ayun nampak yang Ayun still boleh compete dengan young player, even yang muda-muda Ayun boleh fight. So Ayun rasa macam even 40 pun Ayun boleh main kalau Ayun still maintain Ayun punya performance sekarang ni. Ada tak target Ayun sampai bila nak main? First Ayun target adalah umur 40, but kalau still boleh continue maybe until 42. Plan B Ayun, mungkin ada plan nak berniaga ke kalau dah betul-betul cuci tangan ni tak main futsal ni macam mana? So kalau futsal tu Ayun ada plan, which is Ayun akan jadi more to pergi ke coaching punya department lah. Ayun ucapkan terima kasih banyak. Firstly of course Ayun punya family, Ayun punya wife yang dari start Ayun main sampai sekarang sentiasa ada dekat Ayun punya beside. So and of course siapa lagi kira peminat-peminat dan juga supporter-supporter Malaysia yang sentiasa orang kata support even kita orang kalah ke menang. So sentiasa ada dekat belakang kami, dan Apa lagi? dan Apa juga lagi? dan juga kepada kelab-kelab jugalah, kelab Selangor and then FAM yang sentiasa orang kata sentiasa cuba untuk memperbaik kita punya liga ni, dan sentiasa support Malaysia untuk orang kata lebih up level lah.